pasukan gerak khas dari Ulu Kinta. Orang Ulu. Unit Payung Terjun 69 Komando PJK telah ditubuhkan pada tahun 1978 atas ilham Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Ghazali Syafiee. If so low means faster it will come down. Very high. Ketika itu seramai 60 pegawai See, they are making telah dihantar ke Thailand Police Airborne School untuk menjalani latihan selama 1 bulan. Oh, bang! Kena bang! They banged each other. Oh, kena bang! Oh! Para pegawai dan APR juga atau ahli pegawai rendah juga telah dihantar berkursus di Pusat Latihan Peperangan Khusus ATM dan luar negara. Antara kursus-kursus tersebut ialah Jam Master, para Jam Instructor, Free Fall Instructor, Pathfinder dan para bebas. Pasukan Payung Terjun PDRM merupakan juara kebangsaan kejohanan Payung Terjun bagi semua kategori sejak beberapa tahun yang lepas. Penerjun PDRM juga telah terpilih mewakili negara dalam kejohanan Payung Terjun yang diadakan di Thailand, Australia, Saudi Arabia, Indonesia, China, United Arab Emirates, malahan juga terlibat dalam beberapa penerjunan ekspedisi Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kita masih lagi menantikan ahli payung terjun yang membawa watika. India போனா சார் Itu dia penerjung pertama Korporal 126455 Wan Halim bin Wan Khalid, berasal dari Kota Tinggi Johor, merupakan seorang jurulatih payung terjun, mendapat tauliah free fall instructor dari Thailand Police Airborne School. Pernah terlibat dalam pertandingan payung terjun dalam dan luar negara. Beliau ialah pembawa watika pelancaran. அது எந்த சைடு வருது பாருங்க எந்த சைடு இது Penerjun kedua Korporal 126800 Ahmad Basri bin Saleh mendapat tauliah dari Pusat Latihan Peperangan Khusus ATM, membawa bendera negeri Perak. Penerjun ketiga Korporal 1191 Ahmad Zakwan bin Suaid, berasal dari Tanjung Malim, Perak, juga seorang jurulatih Riga, mendapat tauliah dari Pusat Latihan Peperangan Khusus ATM, membawa bendera Sekolah Anderson. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சார் இல்ல சும்மா ஷோ கட்டாங்க only 3 can fly. Penerjun seterusnya ialah Korporal 131838 Azman Alias, berasal dari Kuala Ketil, Kedah. Seorang jurulatih payung terjun, mendapat tauliah dari Pusat Latihan Peperangan Khusus ATM dalam dan luar negara. Itu lagi